Buat apa hari ni? Tendang. Okay, hari ni kita tak ada buat apa. Kita just nak buat craft sedikit. So, kita ada buat box. Bukanlah box sangat. Benda ni dia macam partition macam tu. So, kita ambil kertas colour putih. Lepas tu kita colour-colourkan. So, manik objek ni dia ada beberapa colour. So, kita colourkan ikut yang colour dia ada. Kita tulis yellow, blue, red, purple, orange, pink and green. So kita ada button-button ni, bukan button, manik ni, bead ni. Bead ni kita ada pelbagai colour ni, kita susun ikut colour macam ni. So kotak ni direka macam ni, so nanti boleh tutup. Boleh tutup, nanti kita boleh lock lah. Nak kena buat lock dia dulu. So kotak ni mudah je. Kita ambil daripada kotak apa-apa je lah. So macam ni saya ambil daripada kotak apa ni, power bank, dia kata panggil cooler, notebook cooler. So bahan-bahan yang diperlukan, selotip, sebab saya nak cantumkan kat sisi-sisi dia tu kan. Selotip, gunting, lepas tu kertas A4 untuk colour-colourkan tu. So pencil colour dengan bead manik ni. Okay, so sekarang ni masalahnya tengah-tengah buat tadi, yang tukang punya benda ni dah tak sabar sangat. Dia dah nak masukkan dah juga. Ini pun so tak sempat dah nak cantikkan lagi apa semua. So later kita akan update dia punya lock dia. Sambil budak ni isi colour-colour ni. Selamat mencuba. Tiba mencuba. So nanti kalau tutup ni, mungkin dia tak keluar lah kan. Dia tak bercampur, bolehlah bawa ke mana-mana. Bead ni kita beli kat Shopee 100 biji, pelbagai colour campur. Okay, kita beli 200 biji. So nanti bead ni dia ada lubang juga. Dia ada lubang, nak tunjuk. Okay, lubang tu. So nanti activity next kita mungkin akan masukkan nak tunjuk juga mana tu lubang. Okey, tu lubang. Nanti aktiviti next mungkin kita akan susun ikut objek. Ada lubang. Ataupun akan masukkan ke dalam tali manik. Ada lubang lagi. Okey, itu saja. Bye. Cakap. Bye.